Semasa penjajahan British, sistem pendidikan dipisahkan mengikut kaum. Sekolah Melayu lebih kepada asas membaca dan menulis, manakala sekolah Cina dan Tamil mengikuti kurikulum negara asal mereka. Sekolah Inggeris pula menjadi aliran elit, hanya untuk golongan yang lebih berkemampuan. Pendidikan pada masa itu mencerminkan jurang sosial yang jelas antara kaum-kaum di tanah Melayu. Pendidikan merupakan perkara yang agak rumit dan kompleks untuk dibicarakan kerana ia boleh dilihat dari berbagai-bagai aspek seperti penubuhannya, cabarannya, kesan kepada sosial dan sebagainya. Jadi, untuk mendalami perkara tersebut, kita akan memanggil beberapa orang dan bertanya-tanya sikit pandangan mereka. Melalui sekolah Melayu, institusi agama dan sekolah vernacular, lahirnya tokoh-tokoh penting yang menyedari betapa pentingnya perpaduan antara kaum. Pendidikan memupuk semangat kebangsaan yang mendorong masyarakat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tanpa pendidikan yang betul, tokoh seperti Tunku Abdul Rahman dan Datuk Un Jaafar tidak dapat menggerakkan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Okey, jadi dasar pendidikan kebangsaan cuba untuk memastikan semua rakyat Malaysia dapat pendidikan asas, tak kira bangsa, tak kira kaum. Jadi langkah utama dan langkah awal bagi mencapai matlamat ni ialah dengan membentuk Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan ni cuba untuk menyatukan semua sekolah-sekolah yang telah terpisah mengikut aliran dan mengikut kaum. Jadi kita tengok dekat luar negara, selepas Perang Dunia Kedua, banyak negara menghadapi masalah yang sama seperti ini. Sebagai contoh, kita lihat di negara India. Masyarakat Hindu dan masyarakat Muslim mengadakan percanggahan dan bergaduh yang menyebabkan berpecah belah. Itu yang sekarang terbentuknya negara India dan negara Pakistan. Kita tengok di Amerika Syarikat pula, mereka mengamalkan segregated schools, iaitu sekolah mengikut warna kulit. Jadi, Malaysia tak nak ikut-ikut nilai-nilai negatif ini. Jadi, Ordinan Pelajaran 1952 ini dijadikan asas untuk menjadikan pendidikan sebagai jambatan perpaduan dan bukannya punca perpecahan. Selepas tahun 1997, Kerajaan Tanah Melayu telah memperkenalkan sistem pendidikan kebangsaan dengan bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar utama. Tujuan utama diadakan sistem pendidikan ini adalah untuk menyatukan rakyat negara yang pelbagai kaum serta menyediakan tenaga pekerja yang lebih mahir untuk pembangunan negara. Buktinya, Malaysia telah menguasai 13% dalam pengeksportan industri semikonduktor di dunia, di mana pekerja Melayu, Cina, India dan lain-lain yang berkemahiran bekerjasama dalam satu suasana yang sangat inklusif. Sistem ini menekankan bahawa pendidikan adalah kunci untuk kemajuan dan perpaduan bangsa. Baiklah, antara cabaran utama dalam sistem pendidikan negara termasuklah mengurangkan jurang pendidikan di antara kawasan bandar dan kawasan pedalaman, termasuklah dari segi aspek infrastruktur yang tidak sempurna. Menurut Datuk Dr. Yusof Yaakob selaku Menteri Pendidikan Sabah pada ketika itu, beliau menyatakan hampir 45% sekolah di negeri Sabah dikategorikan sebagai sekolah usang dan tidak selamat untuk digunakan. Ini menyumbang kepada kurangnya kemajuan murid dalam bidang ko-akademik
Menurut sumber RTM, slip keputusan peperiksaan bagi tahun 2022 hingga 2023 di antara kawasan bandar dan kawasan pedalaman meningkat sebanyak 0.2%. Peningkatan ini mungkin akan meningkat dengan lebih ketara akibat pemalsuan UPSR dan PT3. Ingat, pendidikan mungkin sebuah kemewahan bagi setengah orang, tapi ia juga keperluan bagi yang lain. Pendidikan ni sebenarnya kunci untuk kita melahirkan individu yang bertaraf tinggi, berintelektual dan juga berfikiran kritis. Dengan adanya pendidikan, rakyat Malaysia boleh mencari jalan untuk menyelesaikan pelbagai isu dalam negara, sama ada ekonomi, teknologi ataupun sosial. Tajuk kita pada hari ini berkait rapat dengan SDG 4 iaitu Quality Education. Dengan adanya teknologi yang semakin maju pada zaman ini seperti platform Google Meet dan Artificial Intelligence AI, ia boleh menjadi alat bantu bagi pelajar untuk meningkatkan kualiti dan prestasi mereka dalam pembelajaran. Pendidikan yang berkualiti juga dapat merapatkan jurang antara pelajar bandar dan pelajar luar bandar. Dengan adanya internet, pelajar luar dapat join kelas harian secara online. Ini berkait rapat dengan SDG 10 iaitu Reduce Inequalities. Jadi, marilah kita sama-sama angkat martabat pendidikan di Malaysia demi mempersiapkan generasi masa hadapan untuk menghadapi cabaran global yang semakin sukar. Jadi, borak-borak tadi, kita telah mengenali bagaimana sejarah pendidikan, cabaran dan macam-macam. Dari zaman penjajahan hinggalah ke era digital, pendidikan merupakan satu kunci untuk kemajuan. Namun, persoalannya, bagaimanakah kita menggunakan pendidikan tersebut untuk membina masa hadapan esok?